Hampa semua lapar. Mai sini aku tunjuk kat hang kedai yang dekat dengan Puncak Alam. Dia dekat Jeram. Jom. Kita dah sampai di Nusantara Pizza. Jom aku nak tanya dia punya staff jap ada apa kat sini. Sebelum aku order aku nak tanya dia. Tak nak tengok menu. Jom, ada apa dekat Nusantara Pizza ni? Kita ada pizza, nasi biryani, western, kopi. Dan kita ada delivery juga tau. Kalau delivery dia sekitar mana? Puncak Alam, 5 Buah Kampung, Jeram, Hijau. Wish, aku pun orang Puncak Alam lah. So, aku baru tahu boleh delivery. Apa lagi aku balik lah. Malas aku benda boleh delivery. Balik lah. Rasa macam tak jadi nak balik. Tengok view pun cantik. Tak apalah, minum-minum kopi dulu. Delivery tu next time lah. Dia ni orang Puncak Alam je. Wish, Spanish latte. Sedap. Okay guys, so yang korang mana datang daripada Puncak Alam, daripada Ijuk, daripada 5 Buah Kampung Jeram, korang boleh datang lepak sini makan, tak kisah weekday ataupun weekend. Sebab apa? Sebab dia buka hari Selasa hingga hari Ahad. Okay, hari Isnin je dia tutup. So korang boleh datang dapatkan kopi dan makan dengan pizza. Okay, jadi kalau nak delivery je, korang boleh tekan link kat bio. Dan aku nak balik kejap lagi, nak lepak santai dulu, baru aku order delivery. Okay, bye bye, korang boleh datang sini.